Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Adakah anda sudah bosan dengan novel-novel cinta ataupun anda merupakan seorang yang sukakan penggambaraan? Jangan bimbang, hari ini saya akan membawa anda meneroka sebuah novel yang bertemakan alam Melayu yang bertajuk Nirnama. Sebelum kita menelusuri lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syamil Dani bin Muhammad Arif dari tingkatan 5 yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Hang Kasturi. Kod sekolah saya adalah MEA 0099. Buku ini membuatkan saya tertarik apabila pertama kali melihatnya. Cubalah lihat visual yang terletak pada kulit buku ini. Membuatkan saya lebih tertanya-tanya apa isi kandungannya. Unsur minimalis yang terletak di dalam buku ini sangat sesuai dengan semua golongan remaja maupun dewasa. Nirnama merupakan watak utama di dalam buku ini. Karakter ini merupakan seorang yang sangat mahir dengan seni bela diri. Penulis buku ini, Hilal Ashraf, sangat mengetengahkan unsur zaman kesusahan alam Melayu di dalam buku ini, di mana membuatkannya lebih menarik untuk dibaca. Untuk pengetahuan kalian, warka emas yang saya pegang ini merupakan edisi pertama bagi siri Nirnama yang diterbitkan pada tahun 2021. Kebetulannya, saya merupakan peminat bagi karya Hilal Ashraf. Kesemua hasil karya beliau memberikan kesan yang mendalam terhadap saya, dan salah satunya adalah novel ini, Nirnama. Buku ini mempunyai sebanyak 698 muka surat dan judulnya sangat menarik bagi saya. Buku ini menceritakan tentang penggambaran sang watak utama Nirnama dalam misi menyelamatkan tanah semenanjung dari ancaman berbahaya oleh jagat suci. Sebelum saya menemui naskah emas ini, saya mendapati bahawa novel-novel yang bertemakan novel alam Melayu sangat membosankan. Namun saya salah. Selepas saya menemui naskah emas ini, saya mendapati bahawa banyak rahsia-rahsia alam Melayu yang saya tidak ketahui. Adakah anda seorang yang menyukai menerokai zaman kesusahan alam Melayu? Jika iya, maka tanya, buku ini adalah untuk anda. Buku ini menjamukan kita dengan pelbagai aksi dan penggambaran yang menarik mengenai perjuangan watak utama untuk membantu semua orang dari bahaya, pelbagai ujian dan rintangan yang dihadapinya untuk menjayakan misi tersebut. Karya emas ini juga memberikan penekanan dari aspek keagamaan yang memberitahu kita tentang pentingnya mendekatkan diri dengan Allah. Buku ini menunjukkan Nirnama sang watak utama yang sangat meninggikan nilai keagamaan, contohnya solat dan berdoa kepada Allah. Saya akan berikan salah satu contoh peristiwa yang terkandung dalam naskah emas ini, iaitu pada muka surat 168. Ceritanya bermula ketika Nirnama tiba di sebuah perkampungan dan singgah di sebuah warung untuk menghirup teh panas. Kedengaran suasana yang riuh rendah di luar warung. Terlihat seorang lelaki berbadan sasa, berpakaian besi serta beberapa orang pengikut sedang mengejar seorang budak. Kedengaran bisikan oleh warga-warga di warung tersebut, apalah masalah yang ditimbulkan oleh Nadim kali ini. Budak yang bernama Nadim itu berlari bersungguh-sungguh. Namun malangnya, dia tersungkur akan batu yang terletak di tanah. Tanpa berlengah-lengah, pengikut lelaki tersebut segera ingin mendapatkan Nadim. Tiba-tiba, Nirnama secara tidak langsung telah melayangkan satu tendangan ke arah salah seorang pengikut lelaki tersebut. Dengan sekelip mata, Nirnama mampu menumpaskan kesemua pengikut lelaki tersebut dengan sekelip mata. Lelaki tersebut berasa sangat marah. Beliau menghayunkan belantan duri gergasinya ke arah Nirnama. Nirnama cuba menepis, namun akan kekuatan lelaki tersebut, Nirnama sedikit tercampak ke belakang. Selepas itu, kalau korang nak tahu selanjutnya, korang kenalah baca sendiri novel ni. Selain itu, antara contoh peristiwanya adalah Nirnama ketika sedang diurut oleh jagat suci. Beliau bersembunyi di kawasan perhutanan sehingga untuk menunggu keadaan menjadi reda. Dalam keadaan segenting itu, Nirnama masih sempat menunaikan solat fardu kerana baginya sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan daripada Allah SWT. Penulis sangat menekankan aspek keagamaan di dalam buku ini kerana ingin memberitahu para pembaca, terutamanya yang beragama Islam, untuk mendekatkan diri dengan Allah walau diuji dengan pelbagai dugaan. Bagi seorang murid, bagi saya, buku setebal ini yang berharga RM45 sangat berbaloi untuk dibeli dan dibaca ketika waktu lapang dan juga boleh dibuat koleksi. Kesimpulannya, novel Nirnama ini mampu memberikan kita pelbagai jenis pengejaran dari novel yang tidak boleh didapat dari novel lain. Novel ini juga sangat menarik kerana ia menggunakan ilustrasi yang mudah difahami oleh semua golongan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.